Kalau ada tanda-tanda ini pada anak-anak, ibu bapa wajib membawa mereka jumpa terapis cara kerja. Okey, ada beberapa tanda yang mungkin menunjukkan anak anda memerlukan terapis cara kerja. Okey, yang pertama adalah anak yang susah fokus dan cepat hilang tumpuan. Yang kedua, anak-anak yang mempunyai kelewatan perkembangan dalam motor halus dan motor kasar. Yang ketiga, anak-anak yang mempunyai masalah koordinasi seperti susah nak pegang pensel, susah nak pakai baju serta tak ada kestabilan pada badan. Okey, seterusnya anak-anak yang mempunyai masalah isu sensori seperti terlalu sensitif dengan cahaya, bunyi dan tekstur. Okey, akhir sekali anak-anak yang susah nak adapt dengan situasi baru. Contohnya, anak mudah sangat tantrum dan stres bila ada perubahan kecil dalam aktiviti harian mereka. Okey, jika ibu bapa nampak tanda-tanda ini pada anak-anak, cepat-cepatlah bawa mereka jumpa dengan pakar. Ataupun ibu bapa bolehlah ke mana-mana cawangan pusat rehabilitasi dominan untuk terapi cara kerja kami bantu mereka. Hubungi kami untuk sebarang pertanyaan. Klik link di video ini ataupun cek link di bio kami.